Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton saluran Bantuan MY, saluran rujukan info rasmi berkaitan bantuan dan kewangan rakyat Malaysia. Dalam video ini kita akan menjawab persoalan yang paling kerap ditanya setiap kali musim pengumuman dividen KWSP semakin hampir. Soalannya, bolehkah dividen KWSP 2025 dikeluarkan? Jawapannya boleh, namun bukan semua akaun dan bukan secara bebas. Untuk makluman, dividen KWSP 2025 dijangka diumumkan sekitar bulan 2 atau awal bulan 3 seperti kebiasaan tahun-tahun sebelum ini. Sejak itu, ramai mula bertanya tentang kaedah pengeluaran dividen. Perkara pertama yang perlu difahami, dividen KWSP diagihkan mengikut akaun bukan berdasarkan jumlah keseluruhan simpanan. Setiap akaun menerima dividen berdasarkan baki masing-masing. Namun, penerimaan dividen tidak bermaksud semua akaun boleh dikeluarkan sesuka hati. Pengeluaran KWSP hanya dibenarkan mengikut peraturan yang telah ditetapkan dalam Akta KWSP. Apabila dividen dimasukkan ke dalam akaun, ia akan menjadi sebahagian daripada baki akaun tersebut. Bagi akaun sejahtera, pengeluaran dibenarkan untuk tujuan tertentu seperti pembelian atau pembiayaan rumah, menunaikan haji, melanjutkan pelajaran, rawatan kesihatan dan tujuan lain yang telah diluluskan oleh KWSP. Ini bermaksud jika dividen dimasukkan ke dalam akaun sejahtera dan anda memenuhi syarat pengeluaran, jumlah tersebut termasuk dividen boleh digunakan melalui permohonan e-pengeluaran. Selain itu, pengeluaran juga boleh dibuat melalui akaun fleksibel. Bagi pencarum yang masih bekerja dan mencarum secara aktif, sebahagian caruman bulanan akan disalurkan ke akaun fleksibel. Jika dividen diagihkan ke akaun ini, jumlah tersebut akan menambah baki sedia ada dan boleh dikeluarkan, tertakluk kepada baki minimum RM50. Namun, perkara paling penting yang perlu difahami ialah berkaitan akaun persaraan. Akaun persaraan diwujudkan khusus untuk simpanan hari tua. Sehingga kini, pengeluaran daripada akaun persaraan tidak dibenarkan kecuali apabila mencapai usia persaraan atau melalui skim khas yang diluluskan kerajaan. Tiada peruntukan yang membenarkan pengeluaran akaun persaraan secara bebas, termasuk untuk menggunakan dividen. Akaun ini dianggap sebagai simpanan yang dikunci untuk masa depan pencarum. Kesimpulannya, dividen KWSP boleh dikeluarkan hanya melalui akaun sejahtera dan akaun fleksibel, tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Akaun persaraan pula kekal sebagai simpanan jangka panjang. Semoga penjelasan ini membantu menjawab kekeliruan ramai berkaitan pengeluaran dividen KWSP 2025. Teruskan bersama Bantuan MY untuk info yang tepat dan mudah difahami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.